Pada hari ini, Isnin 21 April 2025, bertempat di Dewan Asalan Hikmah SKI Membau, sedang berlangsungnya majlis simbolik pemakaian rencana jalur gemilang pada pakaian seragam murid peringkat sekolah tahun 2025. Untuk maklumat, pemakaian rencana jalur gemilang merupakan inisiatif Kementerian Pendidikan Malaysia yang telah diluluskan dalam mesyuarat Jemaah Menteri pada 21 Februari 2025. Perasaan ini bertujuan menanam semangat patriotisme dalam kalangan murid melalui simbol kebangsaan yang dapat dilihat dan dihargai setiap hari. Ketika ini sedang berlangsungnya ucapan berasma pelancaran oleh Encik Masri bin Saleh, penolong pegawai sektor pengurusan sekolah merangkap pegawai angkat sekolah SKI Membau. Pemakaian rencana jalur gemilang pada pakaian seragam murid. So anak-anak, puan pendidik yang berbau